Assalamualaikum. Hari ni Bro Cuci nak cerita santai-santai je. Saya nak cerita pasal sejarah. Tapi bila cakap pasal sejarah, mesti dah ramai yang boring kan. Terus swipe atas. Kali ni kita buat menarik sikit. Kita cerita pasal history of Ultra Boost. Saya cakap bahasa Inggeris ni dia fancy sikit bunyi dia, macam menarik sikit lah kan. Ultra Boost ni sekarang dalam dunia sneakerhead, dia kategori kasut yang biasa je lah. Tapi dulu dia pernah jadi fenomena satu ketika dahulu waktu dia baru rilis tahun 2015. Tapi macam mana pun, peminat Ultra Boost ni memang ada sampai sekarang dan ramai lah. Berdasarkan kasut-kasut yang masuk dekat dalam kedai kami, banyak lagi kasut Ultra Boost ni. Teknologi Boost ni Adidas sebenarnya dah pakai dekat keluaran kasut dia yang sebelum ni lagi. Pada tahun 2013 melalui kasut Adidas Energy Boost. Teknologi Boost waktu itu memang revolutionary gila lah. Sangat advance dalam sukan. Nak lagi gempak, pada tahun 2014 ada seorang pelari maraton ni, nama dia Enis Kimetto. Dia buat rekod dunia lari dekat Berlin Marathon pakai kasut Adizero Adios Boost. Memang lagi meletup lah reputasi teknologi Boost ni dekat arena sukan. Tapi yang specialnya Ultra Boost ni, dia kasut pertama Adidas yang gabungkan banyak teknologi Adidas dalam satu kasut. Dia gabungkan teknologi Boost, Prime Knit, torsion bar, heel frame. Lagi satu, Ultra Boost dia asalnya tak menggunakan tapak Continental. Bila dah lambat sikit, barulah Adidas upgrade gunakan upsole Continental tu untuk ketahanan yang lebih lama. Nak cerita punya famous kasut Ultra Boost ni dulu, Adidas sampai keluarkan version sendiri custom Ultra Boost ni. Cerita dia, customizer dulu, dia orang suka potong midfoot cage tau. Tempat ikat tali Ultra Boost tu, orang potong, lepas tu buang. Nampak lagi cantik dan trendy lah. Adidas pula asalnya develop Ultra Boost ni memang khas tujuan dia untuk sukan. Sebab itulah dia letak midfoot cage ni. Tapi bila ramai dah custom buat macam tu, barulah Adidas ni sedar yang ramai lagi orang sebenarnya nak gunakan kasut Ultra Boost ni cara lifestyle ataupun pakai harian lah. Lepas tu apa lagi, tahun 2016 Adidas keluarkan kasut Ultra Boost Uncaged. So banyak lagi lah version Ultra Boost yang Adidas dah keluarkan daripada dulu sampai sekarang. Jadi korang kat luar sana, apa version Ultra Boost yang menjadi pilihan korang? Boleh share, komen dekat bawah. Macam biasa, always clean with your style.